Kita masih lagi dalam bab dulu riba dulu. Untuk makluman lah, dia beza kitab ni, Syarah Muslim Imam Nawawi ni dengan kitab Takmilah Fathul Mulhim dari segi tajuk dia. Kalau kita tengok dalam kitab Syarah Nawawi tu umumnya ada pada kita tu kitab berriba, bab berriba saja. Di bawah ni siapa habislah siapa kepada kitab apa ni, syubhat itu. Sampai kepada kitab Akhdhil Halal wa Tarkis Syubhat. Sampai situ. Tajuk lah dalam hak tu Syarah Muslim tu, Imam Nawawi tu. Tapi kalau di sini 2-3 bab ni dia pisah pula. Dia bagi kepada 2-3 bab. Satu babur riba, sampai kepada ni babus sarf wa bai'iz dhahab bil wariq naqdan wa bihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, riwayat daripada Malik bin Aus bin Al-Hadathan. Tu situ tu termasuk dalam bab yang kedua, di bawah bab riba ni. Yang ketiga babun nahyi an bai'il warq bil dhahab dainan. Hak ni dia ada buat nombor dalam hak ni hadis tu. Dalam hak itulah hak cetakan Pakistan, umumnya hak ni tak ada nombor hadis tu. Tapi hak tu betul-betul hak berdasarkan hak Imam Nawawi buatlah tajuk tu, hak tu dia tak ada ni. Tajuk yang ketiga babun nahyi an bai'il warq bil dhahab dainan, iaitu hadis 4040. Hadis yang ke 4040. Haddatsana Muhammad bin Hatim bin Maimun. Situ. Itu termasuk dalam bab yang ketiga di bawah riba ni, bab riba. Yang keempat bab bai'il qiladah fiha kharaz wa dhahab. Ni termasuk di bab yang keempat dah. Ni hadis 4044. Hadis yang ke 4044 tu masuk di bawah tajuk ni lah. Lepas tu bab yang kelima di bawah babur riba. Sebab tu panjang kan kita baca baru ni, panjang. Sebab dia tidak pisahkan banyak bab. Ni yang kelima, bab bai'it ta'am mithlan bimithlin. Situ bab bai'it ta'am mithlan bimithlin, iaitu hadis yang ke 4049. Iaitu haddatsana Harun bin Ma'ruf. Situ. Jadi dia ada bab yang ke-6, babul la'ni akilir riba wa mukilihi. Bab yang ke-6. Lepas tu babu akhdhil halal wa tarkis syubhat. Artinya dalam bab kita baca baru ni panjang tu dan masih tak habis lagi perbincangannya, iaitu ada 6 bab. Ada 6 bab mengikut kitab ni. Sebab apa yang jadi gini? Sebab seperti kita sudah maklum dah, setengah-setengah orang dia tak tahulah, dia tak tahu. Dia ingat tajuk-tajuk ni dibuat oleh Imam Muslim sendiri. Sebenarnya tajuk-tajuk dalam Sahih Muslim ni tidak dibuat oleh Imam Muslim. Umumnya tajuk-tajuk yang dipakai dalam kebanyakan kitab tu dia berpandukan hak Imam Nawawi buat, iaitu Syarah Imam Nawawi itulah. Tetapi oleh kerana ulama-ulama tahu ini bukan dibuat oleh Imam Muslim, mereka buat
masing-masing pula. Orang ni dia fikir sesuai buat tajuk ni, dia buat seperti sini. Jadi nai tajuk tu dia pisahkan. Sesuai di sini, kalau buat tajuk lagu ni pun tak apa, ni masuk juga. Dia buat tak apa lagu tu. Itu sebab kita tengok tajuk-tajuk dalam syarah-syarah Muslim ni berbeza-beza. Kerana tajuk dia tu bukan dibuat oleh Imam Muslim. Bahkan sebelum daripada Imam Nawawi tu ada dah banyak dah syarah kepada Muslim ni. Berpuluh-puluh dah. Masing-masing buat tajuk. Tetapi oleh kerana syarah Imam Muslim tu masyhur, tersebar dengan meluas, pada umumnya tajuk ni orang pakai hak dia tu. Tapi itu bukan sesuatu yang mestilah. Baiklah, kita tengok di bawah tajuk kalau sini bab bai'is sarf wa bai'iz dhahab bil wariq naqdan. Tajuk tu iaitu hadis yang ke 4028. Nak tengok situ. Di situ rasanya perlu diperjelaskan, perlu diterangkan. Di bawah tajuk ni, tapi bukan hadis tu, hadis yang ke 4028. Hadis yang ke ni 4030. Yaitu haddatsana Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abi Qilabah qala kuntu bisyam fi halaqah fiha Muslim bin Yasar. Situ. Situ. Hatu hendaknya dalam hadis tu yang kita nak bincang, iaitu hak berkenaan dengan Muawiyah. Kata boleh jual emas yang sudah ditempa, dibuat apa-apa barang lah, barang kemas ke ataupun bekas-bekas, dijual dengan emas yang tidak sama timbangan dengannya. Yang ini tidak sama berat dia, tak apa. Muawiyah kata itu tidak termasuk dalam riba. Kalau ditukar dengan emas yang bukan lagu tu, yang belum ditempa, yang ni emas urai ataupun emas hak asal lah, lagu tu mengikut situ muskil di situ. Kemuskilan ini timbul bukan di zaman kemudian, di zaman dia lagi lah, di zaman Sayyidina Muawiyah lagi ni cerita ni. Ada dah sahabat-sahabat yang tidak setuju dengan dia. Di sini disebutkan seorang sahabat iaitu Ubadah bin As-Samit. Yang sebenarnya ada seorang lagi sahabat yang tidak setuju dengan Muawiyah ni dalam perkara yang sama ni, namanya Abu Darda. Riwayat tu ada dalam apa ni, Muwatta' ke apa, ada belakang. Ada riwayat itu. Dalam Abu Daud, dalam Nasa'i, semua ada ni. Tetapi kisah Ubadah ni dengan Muawiyah dengan perincian seperti dalam Muslim ni tak ada dalam kitab-kitab ni. Dalam Abu Daud, Nasa'i, di Tirmizi, Ibnu Majah, tak ada. Adanya dalam Baihaqi saja perincian lagu ni, ataupun dalam Muwatta' Imam Malik. Tapi dalam Muwatta' Imam Malik itu bukan kisah Ubadah bin As-Samit, tetapi kisah Abu Darda dengan Muawiyah. Tu benda ni. Kita nak tengok situ. Faja'a Abul Ash'ath qala qalu Abul Ash'ath fajalasa faqultu lahu hadith akhana hadith Ubadah bin As-Samit qala na'am ghazawna ghazatan wa 'ala an-nas Muawiyah faghanimna ghanaima kathira fakana fima ghanimna aniyatun min fiddah فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين faman zada aw izdada faqad arba. Itu dia kalau kita pakai ni tak serupa belaka kan, kena ayat pun payah juga bukan surat. Tak serupa, tapi itulah hadisnya, hak berkenaan dengan hak ni, hak kita nak.
faradda an-nasu ma akhadhu fabalagha dhalika Muawiyah faqama khatiban faqala ala ma balu rijalin yatahaddathun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahaditha qad kunna nashhadu wa nashabuhu falam nasma'ha minhu faqama Ubadah bin Samit fa'aada al-qissah wa qala lanuhaddithanna bima sami'na min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa in kariha Muawiyah aw qala wa in za'ama la ubali alla ashabahu fi jundihi laylatan sauda qala Hammad hadha aw nahwahu. Lepas tu satu lagi dengan sanad satu lagi Imam Muslim buat mari cerita yang sama juga daripada Ayyub, cuma perawi di bawah dia tu lain. Hak atas tu serupa daripada Ayyub bihadzal isnad nahwahu, serupa tu juga kandungannya, yakni maknanya, makna hadisnya, walaupun lafaznya ada sedikit berbeza. Dua tu hak nak situlah. Ceritanya Abu Qilabah kata kami berada di Syam dalam satu halqah yang ada juga dalam halqah itu. Halqah tu maknanya orang duduk bulat, buat bulat gitu, sama ada untuk peringatan, untuk tazkirah ke apa-apa, duduk bulat buat ataupun perbincangan ke apa adalah. Di dalam halqah tu ada Muslim bin Yasar. Tiba-tiba mari Abul Ash'ath, orang masyhur lah. Perawi kata, Abu Qilabah kata, mereka pun orang ramai tu pun bunyilah, sosai-sosai lah kata. Kita kata Abul Ash'ath, Abul Ash'ath. Mari tu. Maknanya orang yang masyhur, orang yang tempat rujuk orang lah. Abul Ash'ath pun duduk situ. Saya pun kata kepadanya, cerita kepadanya, kepada saudara kita ni, yang ni siapa dia kata, Abu Qilabah kata. Dah Abul Ash'ath mari tu, saya pun kata Abu Qilabah, tolong cerita kepada saudara kita ni. Saudara kita ni siapa maksudnya? Yang ni Muslim bin Yasar itu. Hadis Ubadah bin As-Samit. Yang ni Abu Qilabah tu tahu dah lah hadis tu. Cumanya boleh jadi dia duduk bincang masalah tu. Bila bincang tu, kawan ni tak apa terang lah berkali. Muslim bin Yasar ni sedang oleh Abul Ash'ath mari, dia pun kata royak kat dia ni hadis Ubadah bin As-Samit. Dia pun kata baiklah, tak apalah. Dia royak. Ghazawna ghazatan, Abul Ash'ath kata, pernah kami pergi berperang, ikut perang dalam satu peperangan. Wa 'alan nasi Muawiyah. Pada ketika itu Muawiyah yang menjadi pemerintah. Itu satu makna. Wa 'alan nasi Muawiyah. Pada ketika itu Muawiyah menjadi pemerintah ataupun khalifah kepada orang ramai. Satu makna. Satu lagi wa 'alan nasi Muawiyah, yang memimpin bala tentera itu dalam pasukan perang itu ialah Muawiyah. Yang ni Muawiyah lah yang menjadi panglimanya. Gitu. Boleh dua tu. Tidak jelas lah di sini hak mana satu. Tetapi daripada riwayat-riwayat yang lain, kita dapat pastikan bahawa hak ni ketika Muawiyah belum lagi menjadi khalifah. Bahkan peristiwa ni berlaku ketika dia ni menjadi gubernur di Syam bagi pihak Sayyidina Umar, ketika zaman Sayyidina Umar lagi. Hak lebih munasabahnya gitu, sebab ada riwayat yang lain lah. Nanti kita akan sebut sebentar lagi. Di zaman tu. Sebab apa? Kalau mengikut riwayat yang lain, terutamanya kisah Abu Darda, lepas tu Abu Darda repot lah kepada Sayyidina Umar, royak gini Muawiyah. Sayyidina Umar pun hantar surat kepada Muawiyah supaya jangan buat lagu tu. Menunjukkan di zaman Sayyidina Umar lagi. Ketika tu hak munasabahnya, sama ada dia jadi gubernur, kita kata dia memerintah orang sebagai gubernur, bukan sebagai khalifah di Syam. Itu makna wa 'alan nasi Muawiyah. Ataupun bukan apa ni yang disebutkan di sini wa 'alan nasi Muawiyah, bukan nak cerita dia tu sebagai gubernur bagi pihak Sayyidina Umar di Syam.
Nak ceritanya dia ni jadi panglima dalam perang tu. Panglima dalam pasukan perang tu. Dan hal ni pun berlaku di zaman Sayyidina Umar juga. Sebab memanglah Sayyidina Muawiyah ni sebelum tu dia memang panglima. Perang kapal dia memimpin tentera. Faghanimna ghanaima katsira. Dia kata kami mendapat banyak ghanimah lah. Banyak harta ghanimah. Pergi perang benar boleh harta ghanimah. Di antara yang kami dapat sebagai ghanimahnya ialah bekas perak. Bekas perak. Muawiyah pun suruh seseorang menjualnya fi a'tiyatin nas. Yang ni jual barang tu dengan pertukaran duit dirham perak yang dijanjikan kepada orang bahawa mereka akan mendapatnya. Gitu. Itu makna a'tiyatin nas. Mana yang dijanjikan akan diberikan kepada orang-orang ramai. Duit perak tak beri lagi. Tetapi macam maklum dah lah, pada akhir bulan ke, tidak sebagai gaji ni, sebagai macam sumbangan lah daripada pihak kerajaan bagi kepada orang ramai ni. Ada setengah-setengah tu setahun sekali, setengah-setengah tu beberapa bulan sekali bagi. Hak ni pun lagu tu juga. Yang ni Muawiyah kata boleh jual hak ni kepada siapa-siapa hak nak, walaupun dia tidak bayar selalu. Jadi nak ceritanya di sini, bekas tadi tu bekas perak, nak jualnya dengan apa dia? Dengan a'tiyatin nas. A'tiyatin nas tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk duit perak. Perak lah juga. Ini makna tukar perak dengan perak. Tukar perak dengan perak ni tak boleh kan, seperti yang kita sudah maklum dah, kecuali mithlan bimithlin, waznan biwaznin. Dia kena sama timbangan dia tu, sama berat dia tu. Tapi Muawiyah kata tak apa, besar. Lepas tu ha'a wa ha'a, yadan biyadin, kena unjuk berunjuk ataupun tunai. Satunya kena syarat sama timbangan dia tu, yang keduanya kena selalu bagi. Hak tu bagi, hak ni bagi. Ni Muawiyah kata tak apa, boleh jual. Jual tu dengan perak. Lepas tu tidak sama timbangannya. Lepas tu tidak selalu pula bagi. Duit tu kemudian bagi. Tu. Fatasar an-nasu fi dhalik. Kalau kita tengok dalam riwayat ni, nampaknya fakana fi maghanimna aniyatan min fiddah, menunjukkan satu yang bekas tu. Tetapi sekali kita tengoklah nampak aniyah tu mana satu. Tapi hak lebih tepatnya kalau satu ina. Ini aniyah ni jamak dah. Di tempat yang lain dia sebut awani, lagi banyak. Banyaklah bekas-bekas tadi tu. Di sini disebutkan bekas perak saja. Ada yang disebutkan di tempat yang lain bekas emas pun ada juga. Mana banyaklah. Ada hak emas, ada hak perak gitu. Kalau hak emas nak tukar dengan perak tak jadi masalah lah kalau lebih. Kalau perak tu lebih timbangan dia daripada emas, tak jadi masalah lah. Walau bagaimanapun kena selalu juga, kena bayar selalu, tak boleh bertangguh. Kalau emas dengan emas, dinar misalnya, duit dinar tu duit emas, memang duit tu dibuat daripada emas, cuma dicop, disahkan sebagai duit. Ni pakai duit emas ni, adalah tanda-tanda dia nya. Kalau lagu tu nak tukar dengan emas, kena sama timbangan. Kalau emas dengan emas, bagi Muawiyah tak apa. Dia nantilah. Jadi bila dia ni istiharkan begitu, boleh nak beli ni banyak ni. Jelasnya banyak di sini dalam riwayat ni. Walaupun ada dalam setengah riwayat sebutkan macam satu tu tak pernah sabar. Sebab ramai ni orang yang beli ni. Lepas tu dalam riwayat lain menyebutkan banyak bekas-bekas tu. Ada hak perak, ada hak emas. Orang pun berlomba-lomba lah beli. Dan moga tak payah-payah selalu, ambil dulu, tak apa. Lepas tu bayar ke dia. Lepas tu bayar tu tidak syarat, maknanya sama timbangan. Tidak syarat sama timbangan dia. Jadi kalau perak dengan perak tidak sama timbangan dia, tak apa. Kalau emas dengan emas tak sama timbangan dia, tak apa. Cerita tu diketahui oleh Ubadah bin As-Samit. Dia pun bangun diri di hadapan orang ramai dan dia pun kata, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW melarang daripada menjual emas dengan emas,
perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam, illa sawa'an bisawain, kecuali dengan sama timbangan atau sukatannya. Ainan bi'ainin. Ainan bi'ainin itu mana betul-betul tunailah ainan bi'ainin. Sesiapa yang menambah awizdada atau meminta ditambah, minta lebih, faqad arba, sesungguhnya dia telah melakukan riba ataupun dia terlibat dengan riba. Faraddan nasu ma akhadhu, hak mana ramai-ramai orang ambil dah tu pun hantar balik. Faksi dah ubadah kata lagu tu, hantar balik. Famalagha dzalika Muawiyah. Muawiyah dapat tahu. Orang hantar balik pula. Dia pun bangun berucap. Muawiyah pula. Dia kata, ala, ketahuilah, kenapa ada pula orang-orang yang menceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hadis yang mana kami pun dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pun bersahabat juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak ada dengar lagu tu. Kami tak ada dengar pun dia kata lagu tu. Jadi keliru lah orang. Ubadah pun bangun pula pada tu. Kecek pula lah bila orang tahu, bila dia tahu orang rakyat kata Muawiyah ni kata lagu tu, dia bangun pula. Dia mengulangi kisah tu. Dia sebut semula. Kau tadilah. Dia kata kami tetap akan menceritakan apa yang telah kami dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun Muawiyah tak suka. Walaupun Muawiyah tak suka, dia tak kenal pun ikut dia lah. Ataupun perawi ni dia kata Ubadah tu berkata, wa in za'ama Muawiyah, walaupun Muawiyah mendakwa begitu, mendakwa bahawa dia ni bersahabat dengan Rasulullah, dia pun ada dengar juga daripada Rasulullah, dia tak ada ni dengar benda ni. Ma ubali alla ashabahu fi jundihi lailatan sauda, aku tak kisah, aku tak peduli, kata dia, kalau aku tidak akan bersama dia dalam bala tentera yang dipimpinnya lailatan sauda, pada malam yang gelap gelita sekalipun. Qala Hammad, hadza, Hammad kata ini au nahwu, atau lebih kurang maksud dia gitulah. Yang ni aku tak kisah, kalau aku tak pergi sekali pun tak apa, kata dia. Pergi perang, maknanya peperangan itu terutamanya dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang sulit, rumit, susah, pahala dia besar lah. Jadi kalau aku tak pergi pun tak boleh pahala, tu pun tak apa, kata dia. Kira-kira ni balah lah dengan orang atas, balah dengan orang atas. Kalau dengan sebab aku kata gini ni, aku tak pergi, aku tak segi, ataupun aku tidak dibenarkan pergi, tak apa, biarlah, tak boleh pahala besar pun. Hak ni besar lagi. Mana dia ni ayatnya, hak dia rakyat ni, hak Nabi SAW pesan ni lebih besar lagi. Apa makna dia? Apa makna dia? Hak ni Muawiyah kata ni, kami tidak pernah dengar lagu ni. Kami pun bersahabat, kami pun ada dengar juga hadis ni, tapi tak ada dengar ni. Kalau tak ada, dia tak ada dengar, bukan bermakna benda tu tidak ada kan. Seperti mana kita maklum dah lah. Dia tidak dengar, tidak bermakna benda tu memang tak pernah Nabi kata sungguh. Dia tak dengar, dia pun ayat dia tak dengar, dia tak aja dengar lagu ni. Tapi takkanlah setara dia tu orang besar tu tak tahu hadis ni banyak ni, hadis lagu ni. Daripada situ kita kurang terai lah sikit. Riwayat sana tu kurang terai kalau kita tak tengok hak lain. Kalau sekadar hak sana dia kata dia tak dengar, maka dia tak tahulah. Boleh kita kata seperti mana Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas juga tak tahu juga dalam masalah ni kan. Baru ni kita sudah baca dah, akan datang kita akan jumpa, iaitu la riba illa fin nasiyah, innamar riba fin nasiyah. Riba hanya ada dalam pertukaran secara bertangguh, hak tu saja. Memanglah Ibnu Abbas tak tahu hak ni tukar lebih dengan lebih, barang-barang ribawi ni tak boleh, dia tak tahu. Supaya juga Muawiyah boleh juga dia tak tahu seperti mana orang lain. Kita kalau sekadar tu kita boleh kata gitulah, tapi ya ke dia tidak tahu?
Walaupun boleh jadi, boleh jadi dia tidak tahu, tetapi banyak sangat hadis tu. Lepas tu kalau kita perhati kepada riwayat yang lain, jelas menunjukkan bukan dia tak tahu, tetapi dia faham lagu lain. Dia faham lagu lain. Dia faham lagu mana? Ada satu lagi peristiwa yang dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan Syafi'i juga dalam kitab ada sebut. Riwayat daripada Atha bin Yasar, begini bunyinya, iaitu Muawiyah bin Abu Sufyan telah menjual bekas emas atau perak. Sini dia dengan syak, emas atau perak, dengan pertukaran emas yang lebih daripada timbangannya. Tukar dengan emas yang lebih daripada timbangan bekas ni, bekas emas. Ataupun tukar dengan perak, kalau bekas tu perak. Tukar dengan perak, sama ada perak tu dalam bentuk duit ke dirham, orang panggil dirham, ataupun perak betul. Tukar dengan lebih timbangan. Tu perak tu lebih daripada ni bekas ni, timbangan dia. Kalau ditimbang lebih berat tu. Faqala lahu Abu Darda. Abu Darda kata kepada dia, maksudnya Ubadah bin As-Samit. Ni tidak Abu Darda pula. Ceritanya. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an mithli hadha illa mithlan bimithlin. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang daripada perbuatan seumpama ini kecuali kalau sama timbangannya. Abu Darda kata. Muawiyah pun kata, ma ara bimithli hadha ba'san. Saya fikir kalau lagu ni tak apa. Itu menunjukkan dia tahu. Kalau lagu ni tak apa, hak tak boleh tu lagu lain. Dia tahu. Faqala Abu Darda, man ya'dhiruni min Muawiyah. Siapa dia lah akan terima hak saya ni dalam menghadapi Muawiyah ni. Dia orang besar. Dia pemimpin. Siapa dia nak duduk balik saya dalam menentang dia ni? Saya rayak ke dia daripada Rasulullah. Dia rayak saya pendapat dia, kata dia. Ana ukhbiruhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yukhbiruni an ra'yi. Orang rayak hak Nabi kata, dia rayak hak dia, buah dia. Dia kata gitu. La usakinuka bi ardin anta biha. Aku tak boleh duduk sekali di bumi mu ada ni, kata dia. Marah gitu mana dia. Aku tak akan duduk sebumi, setanah dengan engkau ni, kata dia. Lepas tu Abu Darda pun pergi berjumpa dengan Sayyidina Umar. Ini menunjukkan bahawa peristiwa ni lama ni. Di zaman Sayyidina Umar ada lagi. Dia pun sebutlah perkara tu. Umar pun tulis surat kepada Muawiyah, alla yabi'a mithla dhalik, supaya dia jangan jual lagu tu. Jangan buat lagu tu lah. Illa mithlan bimithlin, kecuali kena sama timbangan dia. Waznan biwaznin, kena sama timbangan dia lah. Ini lafaz Malik. Imam Malik buat tajuk ni ketika dia buat mari hadis ni, tajuk dia buat lagu mana? Babu bai'iz zahab bil wariq ainan wa tibran. Dia ada isyarat dah tu. Mana ada khilaf. Ada khilaf di situ. Ini bab jual emas dengan perak. Ainan yang sudah berupa benda, sudah jadi benda, sesuatu barang, wa tibran, dan ketika masih belum menjadi apa-apa. Yang ni ketika dia masih tulen lagi lah. Emas tu, emas urai ke ataupun perak tu masih tulen lagi lah, baru dikeluarkan daripada lombong tu, kita kata. Ini dua kisah ni memang jelas telah berlaku kepada Muawiyah. Dia kata boleh. Satunya dengan dia berselisih pendapat dengan Ubadah, tapi Ubadah tidaklah siapa kata tak boleh duduk sekali. Abu Darda ni siapa kata gitu. Siapa kata gitu dengan dia. Lepas tu adalah kitab ni pun dia ada sebut ni. Dalam kitab ni boleh tengoklah. Pengarang kitab ni, Takmilah Fathul Mulhim ni, Maulana Taqi Uthmani ni, dia seorang ulama besar. Dia telah tulis sejarah hidup Sayyidina Muawiyah dan kemuskilan orang terhadap Muawiyah. Dia jawab. Dan kitab itu ditulis khusus sebenarnya asalnya untuk menjawab kitab Maududi, Maulana Maududi. Maududi dalam kitab dia Khilafat wa Mulukiyat, khilafah dan sistem beraja. Dalam tu banyak benar Maulana Maududi ni gelicir, rebah terguling dia, rebah terguling situ. Bukan
Taqi Uthmani ni saja. Ramai lagi hak lain-lain lagi tulis kitab jawab hak tu. Jawab hak Maududi tu. Tak apalah. Nak ceritanya dia ni pengarang ni dia tahu banyak lah tentang Muawiyah. Dia tahu banyak sebab dia tulis buku dah berkenaan dengan tu. Kemuskilan pun sebahagian besarnya telah dijawab oleh dia. Dia kata apa? Dalam kisah Abi Darda ni kita dapati dengan Muawiyah berkata, "Ma ara bimithli hadha ba'san." Saya fikir cara lagu ni tak apa. Dia tidak bermaksud nak menolak hadis yang sahih. Ni dia sebut. Dengan pendapatnya, tidak. Bukan begitu maksudnya. Bukan dia nak tolak hadis sahih dengan pendapatnya setelah dia mendengar daripada dua orang sahabat besar. Wa hasyahu an dzalik. Tak pernah sabar. Dia nak tolak hadis tu. Tetapi dia bermaksud nak royak hak dalam hadis tu maksud Nabi SAW lagu lain. Saya tak faham lagu tu. Saya tak faham sepuluh ramai-ramai ni faham. Hak maksud dalam hadis tu innama yanha 'anit tafadul fi bai'it tibri bit-tibri atau bai'il maskuk bil maskuk min jinsihi. Wa amma adh-dhahab al-masugh falaysa bidakhilin tahta an-nahy. Lianna az-ziyada hina idhin takunu munsarifatan ila as-sina'ah was-siyarah wa takun bimathabati ujrati 'amal as-sa'ir. Kata dia. Fala yadhharu fihi at-tafadul al-muharram. Dia kata hak dilarangnya jual ataupun tukar emas dengan emas yang serupa. Yang ni kalau emas urai dengan emas urai. Yang ni emas belum diproses, belum dijadikan apa-apa bahan, belum dijadikan tali tekak, kau belum dijadikan gelang, kau belum dijadikan piala, gelas, pecawai ke apa, belum dijadikan apa-apa. Tukar hak tu sama-sama hak asli, hak tulis. Tu. Lagu tu. Tukar perak sama-sama hak tulis. Tu tak boleh lebih kurang. Kena sama tu. Tetapi kalau hak satu pihak ni sudah jadi barang dah, sudah jadi gelar dah, nak boleh ke jadi gelar tu tidak kena upah ke ni? Tidak kena upah ke ni? Tukar buat tu comel gitu mo. Boleh tidak seperti kalau nak tukar dengan hak tulen dengan mah hak belum jadi apa-apa, hak stokom bah. Tak apa Muawiyah kata. Kalau tak sama timbangan dia. Yang ni kalau hak tulen tu lebih berat lagi daripada hak sudah dibuat jadi barang saat ni. Jadi barang kemas ke apa-apa ke ikutlah. Tak apa. Itu tidak termasuk dalam hak ni. Kata dia. Kecuali kalau hak jadi barang dengan jadi barang. Tak boleh lah. Kalau sudah jadi barang, serupa pitih dengan pitih. Dinar dengan dinar. Sudah jadi sama-sama pitih dah. Sudah ditempa jadi pitih. Itu makna maskuk yang sudah dijadi sikah, duit, shilling. Sudah jadi duit shilling. Tu tak boleh lah. Sama kena sama berat lah tu. Tu kamah dengan mah. Tetapi kalau di satu pihak, hak ni duit, hak ni lagu lain, tak apa, bagi dia tak apa. Hak tu dia kata sudah jadi barang dah. Supaya dengan kita beli duit emas, dengan duit emas tu kita beli kain, kita beli apa-apa. Supaya tu. Ini pendapat dia. Pendapat dia. Kalau kita fikir kena sama juga. Ada keluasan lah. Kalau tidak, ni sudah buat kena sama juga. Kalau mengikut kebanyakan ni, walaupun sudah jadi barang upah banyak anak pun tak cara. Kalau nak tukar emas dengan emas ni kosong, tak ada buat apa-apa, tak ada proses apa-apa, kena sama timbangan. Lepas tu upah dia lebih tak kisah, tak kira tu, tak cara tu. Itu Muawiyah kata tak termasuk dalam hak tu. Ni tengok dia. Sebab apa? Dia pun mujtahid juga, dia orang hebat juga. Sebab itulah kita ingatkan apabila ada orang nak menguduh kepada Muawiyah ni, orang kata pergi ngadu hak kepada Ibnu Abbas lah, kata apalah Muawiyah ni dia buat benda pelik ni. Apa dia? Apa pelik tu? Dia semaya semaya witir sarka'ah. Dia semaya witir sarka'ah. Dalam Bukhari pun ada juga sebut ni. Ibnu Abbas kata, biar ke dia, innahu la faqih, dia kata. Innahu la faqih, dia seorang yang mendalam ilmunya. Faqih itu maksud di situ, dia seorang mujtahid. Ikut dia. Sudut cara dia. Ibnu Abbas akui dia sebagai faqih dalam Bukhari. Maknanya pada masa tu ni orang iktiraf dia. Dia kata tak termasuk tu. Sebab apa? Hak lebih tu
Kalau kita kata lebih lah, hak emas kosong tu lebih timbangan dia daripada hak sudah jadi barang ni, itu akan termasuk dalam upah, termasuk dalam upah buat dan upah menempah ke apa tu. Ini serupa dengan kita bayar kepada tukang emas lah, kata dia. Sebab kita bayar kepada tukang emas lah, takkan saja dia buat. Tidak nyata di sini dalam kes ini tafadul, berlebih kurang yang dilarangkan, yang diharam dalam hadis tu. Tidak maksud gitu, kata dia. Ini sebagaimana ulama-ulama dalam mazhab Hanafi juga, dia kata boleh. Kalau kita nak beli, kita kata pedai. Pedai tu apa ni? Ulu dia tu. Ulu dia tu dibuat dengan perak, katakanlah. Dengan perak. Lepas tu bertatahkan mata kau apa tak kira lah. Kita kata perak. Kita nak jual pedai saat ni dengan perak juga. Boleh ke tidak? Ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah sendiri kata boleh. Walaupun tidak sama. Tidak sama berat perak tu. Tidak sama berat perak tu. Syaratnya ni kita kata pedai tu hak nak dijual. Nak beli tu dengan perak tu. Perak tu kena lebih berat dia daripada hak ni. Daripada barang ni, daripada pedai saat ni, syarat dia. Sebab apa? Hak lebih tu tak apa. Sebab pedai tu bukan semuanya perak. Hak lebih lagi tu mata dia, gapo-gapo lain lagi tu, tak ada rega kah? Kalau kita kata sama, itu tukar perak dengan perak saja. Hak lebih lagi tu saja kah? Sebab itu dalam mazhab Hanafi tak apa lagu tu. Syaratnya kena lebih alik ni, jangan lebih alik ni. Jangan lebih balik apa ni? Pedai saat ni tu lebih berat. Tu tak boleh lah kalau mengikut dia. Tapi kalau mengikut Muawiyah ni, tak cara. Lebih alik ni, kalau lebih alik ni, tak cara. Asalkan sama setuju. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau berat balik ni, balik bahagian beli ni, lebih berat. Kalau perak, lebih berat perak tu daripada hak pedas ni. Kalau emas, lebih berat hak ni. Jangan lebih berat hak pedas tu. Ataupun sama berat, tak boleh. Kalau sama berat. Mengikut dia. Kalau lebih berat, tak apa. Tapi kalau lebih berat lain ni, tak boleh. Mengikut Imam Abu Hanifah. Itu dia. Tetapi di situ ada beberapa pendapat pula. Ada yang mengatakan lagu lain pula. Kita akan jumpa selepas ni. Hak tu. Dia ada apa ni, bab suku pula lepas pada ni. Di sini nak cerita hak tu ya dulu. Bagi Muawiyahnya tak kisah, lebih balik mana-mana pun. Dah sama setuju. Supaya dengan benda lain lah, mahal pun dah kita nak jual murah. Apa gitu. Ini perkara ni diisyaratkan oleh Qadhi Iyad. Dia kata wa yahtamilu, boleh jadi Muawiyah pakai larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk al-maskuk alladhi fi iqtina'i. Pakai dengan makna hak sudah jadi barang dah. Tukar dengan barang, hak tu tak boleh. Tapi kalau hak belum jadi barang lagi, nak tukar dengan benda hak sudah jadi barang, tak apa. Itu Qadhi Iyad berkata begitu. Dan Imam Malik pun nampaknya faham Muawiyah tu faham gitu juga. Sebab apa dia buat tajuk seperti tadi lah. Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid dia kata, dia tulis kan, mazhab Muawiyah ialah, dia berkata, dia berpendapat begini. Mazhab Muawiyah. Dia kata kan, dia kata gini, Ibnu Rushd kata, jumhur ulama mengatakan, ijma' mengatakan bahawa maskuk dan tibr, mana hak sudah jadi duit, emas ke ataupun perak, hak sudah jadi duit, itu makna maskuk. Dan tibr, hak belum jadi apa-apa, emas hak asal. Wa masuruhu, dan hak sudah dibuat, ditempa sebagai jadi barang apa-apa dah. Jadi gelar ke, jadi gelah ke, jadi apa-apa. Serupa je dari segi taklif. Sebab kita kata tadi lah, tak boleh tukar dengan mana-mana pihak tu lebih. Tak boleh dengan berlebih kurang lah, tak boleh. Kena sama timbangan dia. Sebab apa? Sebab mereka pegang dengan umum hadis yang telah kita sebutkan dulu. Kecuali Muawiyah, kata dia. Ni dalam Bidayatul Mujtahid. Kerana dia mengharuskan tafadul, berlebih kurang ni dalam pertukaran emas asal, emas urai dengan emas yang telah ditempa. Pasal apa? Pasal dia mengambil kira lebihan pada tempaan ni, tempaan itu. Kerana ditempa tu, ataupun kerana dibuat barang tu, dia ada susah payah, ada upah dia, ada bayaran dia.
Imam Syafi'i juga ada menyebutkan mazhab Muawiyah ni dalam kitab dan dia Imam Syafi'i sebut annahu kana yadhhabu ila anna riba la yakunu illa fi tibri bit-tibri wal masugh bil masugh. Itu Imam Syafi'i sebut. Dia berpendapat, yang Muawiyah berpendapat riba ini hanya berlaku pada pertukaran hak sama. Emas tu betul emas dengan emas, tapi emas tu kalau emas sama-sama hak asal. Lagu tu. Kalau hak sudah ditempa sama-sama hak ditempa. Tu baru tak boleh. Tapi kalau lain-lain tak apa. Daripada keterangan ini jelas bahawa Muawiyah tidak kata semua sekali secara mutlak boleh pertukaran tu. Dia pakai juga hadis tu. Dia pakai juga. Cuma dalam setengah-setengah perkara tidak. Bukan lagu tu maksud hadis, maksud Nabi SAW. Dia pakai gitu. Ribal fadli itu tetap dia terima, tapi dalam bentuk tadilah. Kalau sama tibr dengan tibr. Kalau masuk dengan masuk. Kalau maskuk dengan maskuk. Tu tak boleh lebih kurang. Tu kena sama sungguh. Tapi kalau berbeza, tak apa. Dia tidak nak tolak hadis sahih. Dia cuma mentakwilkan hadis itu. Dia takwil hadis itu. Sebab itu dia kata, saya berpendapat kalau lagu ni tak apa lagu ni. Hak sebuah hak dibuat ni. Tak apa lagu ni. Di antara ulama kemudian lah yang berpendapat serupa dengan Muawiyah ni. Ia pegang dengan hak ni, lagu ni. Ialah Ibnul Qayyim rahimahullah. Dia kata Ibnul Qayyim dia kata apa? Innal masugh min adh-dhahab wal fiddah sil'ah ghairu ribawiyah. Kalau emas perak yang sudah ditempa ni, dia sudah jadi barang dah, orang panggil barang. Barang kemas ke barang gapo ke, kita kata yang bukan lagi bahan ribawi, kata dia. Bukan lagi bahan ribawi. Sebab orang tidak kira harga dah. Orang tidak buat dia tu sebagai harga, sebagai nilai. Tidak. Untuk nak beli apa-apa. Tetapi dia dibeli, bukan buat beli dengan dia tu, tidak. Awak beli dengan dia tu kalau dalam bentuk duit, emas tu ataupun perak tu, ataupun dalam bentuk lain, emas saja, belum dibuat apa-apa. Tapi kalau sudah jadi barang tu, orang tidak beli dengan dia tu, tetapi dia tu yang dibeli. Begitu. Dia sudah jadi barang, dia kata. Jadi harus menjual emas itu bitibri mutafadilan wa nasi'atan, dengan berlebih kurang dan dengan bertangguh pun tak apa. Sebab kita beli benda lain lah, kita bayar dulu, barang tak ambil lagi, tak apa lagu tu. Gitu. Sebab amal as-siyarah qad akhrajahu min al-athman. Perbuatan menempa tu sudah menjadikan emas tadi sudah jadi barang, sudah tidak jadi dia ni sebagai harga lagi, duit lagi, tidak dah. Tidak lagu tu. Dan memasukkan dia ke dalam barang yang diguna. Itu seperti kita kata ni. Sebab itulah kata dia dalam mazhab Syafi'i, dan bagi dia Ibnul Qayyim, kalau barang kemas kan, barang kemas kena zakat kah? Barang perhiasan orang pakai tak kena zakat kan? Apa-apa? Sebab barang lah. Sebab orang pakai. Hak kena tu dalam bentuk lain. Hak kena tu dalam bentuk emas, tulen. Ataupun dalam bentuk piti, emas tu. Ni kalau dalam bentuk benda gini dan dipakai tak kena. Tapi mazhab Hanafi tak sakira lah. Mazhab Hanafi dia kata kena macam. Hak pakai pun, pakaian pun tak boleh kena semacam dia. Tapi kalau mazhab Syafi'i, hak pakai tak kena. Hak pakai tu tak kena. Kecuali kalau si memang tak pakai, barang kemas juga. Tu lain. Tu lain. Hak tu kena. Tetapi mengikut jumhur ulama, dia kata tak boleh lah sebab tadi. Sebab dia pakai umum hadis itu. Dia pakai umum hadis itu. Sebab itulah Abu Darda, mana dia tolak pendapat Muawiyah tu. Dia tak sih. Tak sih beli-beli lah. Tak sih beli selino-selino. Tak sih dia pakai zahir gitu. Tak sih. Dan Ubadah bin As-Samit juga, dia ni di antara orang yang ahlul bai'ah Aqabah tu kan. Di antara orang-orang yang berbai'ah dengan Nabi SAW, bai'ah Aqabah tu. Janji apa dia? Dia tidak akan diam apabila menghadapi sesuatu yang mungkar. Yang mungkar bagi dia ni canggah dengan Nabi SAW. Sebab tu dia tak kira siapa.
Abu Darda pun gitu juga. Ini menunjukkan sahabat ni dalam perkara yang kecil-kecil macam ni pun tengok setara tumor dia. Lepas tu kalau lah hak buat Syiah nak kata ni sahabat ni dia sepakat, sebenarnya dia dunia, dia takut, dia dibeli, dia macam-macam lah, sebab tu ya timur Abu Bakar timur. Oh jauh tu. Benda lagu mana kalau sekiranya menyebabkan umat ni jadi sesat. Setara ni tengok gini mau dah dia ni. Bukan contoh, bukan satu orang, ramai, tegur selalu. Dia tidak serupa orang lain, sahabat ni. Apatah lagi kalau yang menentukan sesat atau tidak sesatnya umat ni. Oh, tak main-main lah. Dia tak boleh betul ansur lah. Kalau betul lah Nabi SAW sudah kata dah, Sayyidina Ali terus jadi khalifah selepas dia. Oh, sahabat tak akan terima Abu Bakar. Sorayak lah. Ni berana beribu-ribu lagi, puluh-puluh ribu lagi adanya sahabat. Boleh? Tak boleh, benda besar tu. Setara ni tak boleh dah. Dia tak boleh duduk dah, senegeri pun tak boleh duduk. Padahal Muawiyah pun dia ada alasan cara dia, tapi nak wayaknya begitu teliti lah, halunya. Padahal masih lagi kita katakan nak kira dari segi kebebasan lah, kebebasan berpendapat. Apa salahnya? Itu pendapat dia, ijtihad dia. Kita kata setara tu pun tak sih. Pasal apa bercanggah dengan zahir hadis ni? Lepas tu kalau hak lain lebih besar lagi, mana boleh dia terima? Tak mungkin. Tak mungkin sahabat-sahabat yang begitu ramai tu boleh ketepikan hadis Nabi SAW. Tapi jawapan Ibnul Qayyim, alasan hak dia baginya apa yang boleh tu tak kemah. Dalam kitab dia I'lamul Muwaqqi'in, dia disebutkan di sini. Dia kata hak sebenarnya hak dalam hadis ni yang dilarang tu, yang Sayyidina Umar pun larang, orang ni larang, Abu Darda larang tu, dia kata sebenarnya al-masur wal hilyah in kanat siyaratuhu muharramah kalla aniyah hurrima bai'uhu bi jinsi wa ghairi jinsi. Dia kata sebab yang larang tu sebab benda tu mah. Lepas tu mah tu pula haram diguna. Benda tu haram kita nak guna kan bekas mah, bekas perak. Sebab tu yang sahabat ni tegur tu, sebab haram guna tu. Jadi beli wak ke dia. Dia faham gitu. Ibnul Qayyim faham gitu. Bukan makna kerana tidak sama timbangan tu, tetapi kerana barang tadi tak boleh nak guna. Itu pendapat dia. Tapi pendapat dia tu tidak tepat. Sebab apa? Sahabat ketika dia nak bantah Muawiyah ni, dia tidak amari hadis tak boleh guna bekas emas, bekas perak. Hadis tu ada juga. Dia tidak amari hak tu, dia amari hadis tak boleh tukar dengan lebih kurang. Abu Darda pun lagu tu juga, Ubadah bin As-Samit pun lagu tu juga. Jadi hak Ibnul Qayyim faham ni jauh tu. Walaupun dia ulama besar, tapi kadang-kadang dia tak pernah sabar buah dia tu. Tak pernah sabar. Sini cerita ke dia ni. Sini ada ni sebut. Kalau haram pun, haram guna, haram guna tak boleh beli. Tidak semestinya kalau haram guna tak boleh beli. Supaya sutera haram guna tak boleh pakai kita, tak boleh beli. Boleh beli. Boleh beli. Kalau kita beli untuk tak saya guna, untuk buat benda lain. Bukan nak guna. Hak guna tu tak boleh. Bukan nak guna untuk nak simpan, sebagai simpanan. Apa tak boleh? Apa-apa. Dah kalau boleh, ada keharusan, ada jalan untuk boleh, apa tak boleh beli? Itu tak benar sahabat. Dia kata sebab haram di sini, sebab benda tu tak boleh. Supaya dengan bahan-bahan alat-alat yang melalaikan, muzik yang melalaikan, kata dia tak boleh. Tu sebab tak boleh. Bukan kerana pertukaran ni tak boleh. Dia faham gitu. Tidak tepat lah. Tetapi Ibnul Qayyim pegang lagu tu. Alasan dia kata sebab demon ni tolak tu dengan sebab ni, itu soal lain. Tapi dia pegang cara tu. Tak apa, sebab dia kira pernah sabar. Apalagi Muawiyah ada tu. Muawiyah tu dia seorang sahabat dan mujtahid. Dia berpendapat begitu. Kalau nak kira pun pernah sabar. Tukarlah saja-saja. Orang tepar tu, tukar mah buat pun nak lelah. Tetapi pengarang ni kata
yang betul dan yang jelasnya sahabat-sahabat ni semuanya mengatakan haram pertukaran emas dengan emas atau perak dengan perak dengan tidak sama timbangannya, sama ada hak sudah ditempa ataupun sudah jadi duit ataupun tidak jadi lagi. Muawiyah tidak sependapat dengan mereka. Muawiyah menyanggahi pendapat mereka dengan ijtihadnya. Tetapi keputusan Sayyidina Umar akhirnya berbeza dengan pendapat Muawiyah ni. Kira-kiranya, zahirnya, hak munasabahnya kata Muawiyah, tarik baliklah pendapat dia tu setelah dia dapat surat Sayyidina Umar. Ni pengarang dia kata, wa zahir an yakuna Muawiyah raja'a an qawlihi ba'da kitab Umar radhiyallahu anhuma wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tapi ada dalil ke Muawiyah tarik balik tu? Kalau Ibnu Abbas tarik balik, ada dalam Muslim, baru ni kita sudah jumpa dah. Ibnu Umar tarik balik daripada pendapat dia dulu, ada. Muawiyah tak ada. Ini sangka baik saja, sangka baik saja. Apabila Sayyidina Umar tulis surat kepada dia, kira-kiranya hak munasabahnya ada dalil. Yang Muawiyah tarik balik pendapat dia, tak ada dalil. Ini sangka baik. Apa sangka baik? Kalau dia pernah pendapat begitu terus pun apa? Boleh jadilah kalau Sayyidina Umar dalam pemerintahan dia tak selesai jadi lagu tu. Boleh jadi Muawiyah berhenti, tapi bukan bermakna dia mengubah fikiran dia, pendapat dia semula pula setelah dia merintah. Boleh jadilah kerana patuh kepada pemerintah yang lebih tinggi lagi daripada dia turut sementara. Boleh jadi sebab tidak ada dalil yang terang yang menunjukkan Muawiyah ditarik balik pendapat. Ibnul Qayyim kemudian jauh lah waktu tu, berapa ratus tahun kemudian kata boleh lagu tu. Ubadah bin As-Samit kata, wa in kariha Muawiyah, walaupun Muawiyah tak suka. Walaupun Muawiyah tak suka. Tiga orang ni, Ubadah bin As-Samit dan siapa lagi, Abu Darda dan Mu'adh. Tiga orang ni pergi ke sebelah Syria, Syam, bukan Syria, Syam dulu. Syam tu luas lah, termasuk Syria, masuk Palestin ke apa semua tu, termasuk Jordan sekarang ni tu, termasuk dalam Syam dulu. Abu Darda duduk di mana? Di Dimashq. Di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar hantar 3 orang fuqaha di kalangan sahabat ke sebelah sana, sebelah Syam. Siapa dia? Atas permintaan Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Abi Sufyan ni abang kepada Sayyidina Muawiyah. Yazid minta hantar tu guru lah 3 orang alik dia tu. Jadi Sayyidina Umar pun hantar lah. Abu Darda pergi duduk di Dimashq, kita panggil Damsyik, sebetulnya Dimashq. Mu'adh duduk di Palestin dan Ubadah duduk di Hims. Duduk di Hims. Bila Mu'adh meninggal dunia, Ubadah pergi ganti dia di Palestin. Ubadah pergi sana dan duduk di sana. Ubadah di sana sampai mati. Dia tidak kata lari. Hak kerah sikitnya itu Abu Darda. Abu Darda tak sih duduk dengan Muawiyah. Ini menunjuk kerah pun kerah kerana dia faham cara dia ada hadis lah di sisi dia tu. Dalam apa tu dia petik dalam tarikh Ibnu Asakir, riwayat daripada Hasan secara mursal, kisah ni, kisah Muawiyah ni dengan Ubadah ni dengan lebih panjang lagi, dengan lebih panjang lagi dan lebih terang lagi lah kalau kita tengok situ. Tapi kesimpulannya pergi ke situlah juga, iaitu dia tak setimah lah Muawiyah tu sebab dia pegang dengan zahir hadis tadi lah. Dan Nabi SAW kata hak ni pada berkenaan dengan ribal fadlin, Nabi SAW sebut dalam bulan Ramadan pada tahun yang ke-10 Hijrah dia sebut. Lepas pada tu Nabi SAW tak puasa dah, kata dia. Lepas pada bulan puasa tu Nabi SAW kata ni pada bulan puasa, maknanya akhir benar. Kalau kita nak kata mansuh tak benar sabar. Ada berdasarkan riwayat ni ada sebut tu lah, ada sebut.
Seterusnya kita tengok hadis ni, bai'il qiladah fiha kharas wa dhahab. Jual tali tekak yang ada mata pada dia tu, dan emas. Tali tekak emas dan ada mata. Lagu mana? Kalau nak jual dengan emas, lagu mana? Hadisnya yang ke 4044. Kalau ada nombor tu lah. Kalau ada nombor tu, iyalah. Haddathani Abu Tahir Ahmad bin Amr bin Sarah qala akhbarana Ibn Wahb. Situ riwayat Fadalah. Dia dengar Fadalah bin Ubaid Al-Ansari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Khaybar. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar bi qiladah. Dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda di Khaybar, orang bawa tali tekak. Yang ada tali tekak tu dibuat daripada emas dan mata, ada sajalah. Wa hiya minal maghanim. Dan tali tekak sana itu termasuk dalam harta ghanimah. Nak dijual. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun perintahkan emas yang terdapat pada tali tekak tu supaya dibuang, emas saja, suku. Thumma qala lahum Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada mereka, az-zahab bil-zahab waznan bi waznin. Emas dengan emas kalau nak tukar kena sama timbangan dia. Tu. Ini berdasarkan hadis-hadis inilah pada sahabat-sahabat tadi pegang, kebanyakannya pegang tak leh. Walaupun sudah jadi tali tekak pun. Nak jual dengan kalau sama emas, lagu tu dia tidak sebut. Emas sudah lagu ni tak ada sebut. Kena suku. Kena timbang dulu suku. Gitu. Masalah jual kalau barang emas ada mata ataupun apa-apa lah dengan dia tu bercampur dengan benda lain. Kalau nak jual dengan emas atau perak yang ada benda-benda lain lah bercampur dengan dia tu, mata ke apa-apa, nak jual dengan perak, lagu mana? Dia ada khilaf. Tadi sikit sebanyak sudah ada dah bincang berkenaan dengan Muawiyah tadi. Di sini nak cerita berkenaan dengan mazhab pula. Berdasarkan hadis inilah Imam Syafi'i jadikan hadis ini sebagai dalil, buat hadis ini sebagai dalil. Dan begitu juga Imam Ahmad, bahawa emas yang bercampur dengan benda lain, yang bercampur dengan benda lain, ada mata kau apa-apa kau di situ, kalau nak ditukarkan dengan emas saja tak boleh, kecuali kena pisah dulu benda lain. Kena pisah dulu benda lain tu. Hak ni emas saja, hak ni emas sekali dengan mata. Kena buang mata tu, timbang emas. Timbang emas dengan emas tu saja. Ini mengikut mazhab Syafi'i dan Ahmad. Lepas tu bolehlah dijual, nak tukar emas dengan emas tak apa kalau sama timbangan dia. Sama timbangan dia. Tak kira lah hal ini jadi barang dah ke tidak jadi barang, tak kira. Ini juga pendapat Qadhi Shuraih. Qadhi Shuraih ni qadhi yang terkenal di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Ali. Dia jadi qadhi besar. Qadhi besar. Ketika bercara Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, bercara kes Sayyidina Ali pun dia yang mengendalikan. Qadhi Shuraih masyhur dia berpendapat begitu. Ibn Sirin, Ibrahim An-Nakhai, Ishaq bin Rahawayh, begitu juga pendapatnya. Asal lagi pendapat yang pertama. Yang kedua, Abu Hanifah Ats-Tsauri, Hasan bin Saleh mengatakan kalau emas hak emas saja ni lebih banyak daripada emas hak bercampur, tak apa, boleh tukar, tak payah timbang pun tak apa. Tidak syarat timbang, biar sama emas tu dulu. Lepas tu tak payah cabut, tak apa, tak payah pecah hak lain tu, asalkan pasti hak ni berapa beratnya, emas berapa beratnya. Jadi hak emas yang kita nak beli ni kena lebih daripada barang sana. Kena lebih timbangan dia daripada barang sana. Itu saja syaratnya. Baru sah akad dia. Tapi kalau sama timbangan dia, emas hak kosong tak jadi barang apa-apa lagi ni, dengan emas ni sama. Lepas tu bersama dengan emas hak sudah jadi barang ni, ada lagi mata ke apa benda lain. Kalau sama ataupun kurang, emas hak kosong ni kurang, itu fal bai' batil. Jual beli itu tak sah, tak jadi.
pertukaran itu tak sah. Kalau lebih kurang lagi, tu jelaslah tu tak sah. Kalau sama pun tak boleh. Kalau sama pun tak boleh. Sebab apa? Sebab ada lebih kurang juga di situ kalau sama. Sebab lebih dengan sebab lain tu. Hak lain tu lebih tu. Takkan saya saja. Gitu. Takkan saya saja mata tu hak lain-lain tu. Begitu juga kalau dia tidak diketahui hak ni berapa berat dia. Satu pihak saja diketahui berat dia. Tak boleh juga. Ini kalau mengikut mazhab Hanafi sat ni. Berbeza dengan pendapat Zufar, salah seorang anak murid Imam Abu Hanifah, dia kata tak apa kalau tidak tahu berat. Pun tak apa. Asalkan pasti hak ni lebih timbangan dia daripada hak ni. Hak bercampur tadi. Tak apa. Lebih tu setara mana? Tak apa, tak kira tu. Asal lebih sikit je. Tidak syarat kena timbang kedua-dua tu, kena pastikan timbangan. Tidak, mengikut Zufar. Tapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah sendiri tak boleh. Malik pula kata, ini pendapat Malik, dia kata lagu mana? Kalau hak mah tu bukan merupakan hak asas dalam benda tu, sikit saja mah, hak sebenarnya benda lain, boleh kalau lagu tu nak tukar dengan mas, tidak sama timbangan. Tetapi kalau hak mah tu merupakan hak asas dalam benda tu, barang tu, hak lain tu sikit-sikit, tepek sikit-sikit hak lain tu, tak boleh. Kalau lagu tu kena sama timbangannya. Ini kalau mengikut Imam Malik. Dia tengok hak ni mengikut ke tidak. Emas ni sebagai mengikut saja, yang ni sebagai sampingan, tambahan, bukan sebagai hak asasi dalam benda tu. Jadi nak tahu dia ni sebagai bukan hak asasi, nak tahu setara mana. Imam Malik dia mengikut kaedah dia, yang kaedah ni dia pakai dalam banyak masalah, dia pakai iaitu 1/3 daripada keseluruhan barang tu. Emas tidak lebih daripada 1/3, baru orang panggil emas bukan merupakan asas dalam benda tu. Hak lain yang asasnya, emas tu menurut saja. Kalau lagu tu tak apa, tukar. Tidak sama pun. Ini mengikut Malik. Boleh. Kalau lebih, kalau emas tu mengikut saja hak lain tak apa, boleh jual seperti barang-barang yang lain lah. Jadi dalam mazhab Malik pun kebanyakan dia kata gitu 1/3 lah. Tapi ada juga setengah pendapat dalam mazhab dia setengah. Kalau setengah. Tapi kalau setengah tu nak kata mengikut lagu mana, hak mana mengikut mana, susah juga. Satu lagi pendapat yang keempat, Hamad bin Abi Sulaiman. Ni tok guru kepada Imam Abu Hanifah. Dia kata la ba'sa bi hadzal bai'. Tak apa jual beli ni. Sawa'un qalla thaman au kathura. Lebih ke hak di pihak nak beli ni. Di pihak nak beli sat ni mah hak kosong sat ni, ataupun mah apa-apalah nak beli barang ni. Barang ni terdiri daripada mah dengan benda-benda lain, campurlah dengan mata-mata. Tak apa. Alik ni kurang pun, alik hak nak jadi sebagai pembeli ni, mah dia tu nak dari segi timbangannya kurang daripada hak ni atau lebih. Itu yang kita kata tadi. Kurang kalau lebih kau tak apa. Hak ni lah mazhab Muawiyahnya. Mazhab Muawiyah. Hak ni asasnya duduk situ. Mazhab Muawiyah. Hakahun Nawawi wal Khattabi. Ni benda ni cerita hak ni ambil sini disebutkan oleh Imam Nawawi dan Khattabi. Adapun pendapat Hamad tadi, hadis-hadis tentang pengharaman ribal fadli menjadi hujah yang tidak menyebelahi dia lah. Tidak menyebelahi dia. Sebab dia kata ni tak apa berlaku ni. Bagi dia ni lebih luas lagi ni daripada hak Imam Abu Hanifah. Kalau sama sudah tempur, tak apa lagi. Alik ni jadi dah barang, alik ni jadi dah barang, tak apa. Lebih kurang. Sebab apa? Tidak mah dengan mah tulis. Hak ni bercampur tu. Hak tak bolehnya mah dengan mah. Alik ni mah saja, alik ni mah saja. Hak tu tak boleh. Mengikut dia ni. Kalau alik ni mah saja, tak kira lah sudah ditempur ke tidak ditempur ke, tak kira. Alik ni emas bukan saja campur dengan benda lain. Tak apa mengikut dia. Lebih kurang tak apa. Alik ni kurang kau lebih ke tak apa. Boleh berlaku. Mengikut dia. Tetapi kalau mengikut Muawiyah tadi tidak lagu tu. Kalau sudah sama-sama ditempur tak boleh.
Kena sama timbangan. Kalau hak ni tepa, hak ni tak tepa lagi, tu baru boleh. Beza sikit lah. Beza sikit. Situ baru boleh. Kalau sudah sama-sama tepa, tak boleh. Kalau sudah jadi duit dinar dengan duit dinar, hak ni dinar kita kata Iraq, hak ni dinar Jordan, hak ni dinar negeri ni, hak ni dinar negeri ni. Dinar belaka namanya. Dan kedua-dua dinar itu betul-betul daripada duit emas betul-betul. Maka tak boleh berlebih kurang, tak boleh. Sama-sama sudah jadi pitid dah. Dia kena sama timbangan dia kalau nak tukar. Kalau tidak sama timbangan dia, tak boleh. Gitulah mengikut Muawiyah pun lagu tu. Sebab apa? Sudah sama-sama jadi maskukah. Hak bolehnya kalau tibr, mana emas saja, belum diproses, belum dibuat apa-apa, nak tukar dengan hak maskuk ataupun hak masuk yang sudah ditempa. Tu tak apa kalau lebih kurang. Gitu. Bukan secara mutlak boleh. Tidak. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pegangan dia hak mana? Pegangan dianya inilah hadis inilah jelas menjadi pegangan dia tu, iaitu tak boleh Nabi SAW suruh buat dulu. Orang-orang dalam mazhab Hanafi dia marilah dalil-dalil dia lah panjang lah. Dalil-dalil dia panjang. Bagi dia kalau hak lebih di pihak ni, hak nak beli ni kalau lebih tak apa daripada hak bercampur tadi, emas hak bercampur tak apa. Ada dalil-dalil dia, tak perlu kita baca lah di situ. Lepas tu hadis ni dia pakai lagu mana? Dia nak tahu lagu mana? Dia kata hadis ni boleh jadi, dia kata, tapi tidak tegas juga. Dia halik ni, halik hak nak beli ni lebih berat lagi timbangan emas dia tu daripada hak ni, hak nak jual ni. Itu satu takwilan dia. Yang kedua, dia kata hak ni di sini Nabi SAW suruh buat lagu ni ala sabilil irsyad. Nabi SAW suruh buat cokeh buat tu, mata gapo tu buat tu. Hak ni bukan ala sabilit tasyri', bukan sebagai syariat. Mesti kena buat lagu tu, tidak. Kalau tidak dosa kalau tak buat lagu tu, tidak. Tetapi ini dengan maksud sebagai pandangan lah, ke arah yang lebih baik, yang lebih memuaskan semua pihak, memuaskan hati semua pihak. Ini orang panggil secara irsyad. Yang ni amar Nabi SAW perintah di sini, amar di sini amar irsyadi. Bukan amar wujubi, tidak. Bukan makna wajib, tidak. Sebab apa Nabi SAW nak, tujuan dia nak suruh jelas benar, tak boleh benda ni, jangan main-main. Tu tujuan dia buat lagu tu. Bukan makna tak boleh langsung. Lepas pada tu di sini sebelum daripada bab bai'it ta'am mithlan bi mithlin, hadis nombor 4048. Di sini haddatsani Abu Tahir qala akhbarana Ibn Wahb an Qurrah bin Abdurrahman al-Ma'afiri wa Amr bin al-Harith wa ghairihima. Ini salah seorang perawi yang dipertikaikan oleh ulama, ada dalam Muslim. Jumpa ke tidak, tak tahulah tu, tengoklah. Ada mana? Supaya dengan tadi jugalah. Fadalah bin Ubaid juga tu. Fadalah bin Ubaid ada pada kalung itu emas, perak dan mata ada situ. Lepas tu dia suruh buang emas suku. Satu hadis tu. Dia ni siapa dia? Auza'i mengatakan dia ni tidak ada orang yang lebih alim tentang Zuhri daripada Qurrah ni bin Abdurrahman. Jadi orang keliru lah. Hak sebetulnya lebih alim, lebih tahu tentang hal ehwal Zuhri, bukan lebih tahu tentang hadis Zuhri. Lebih tahu tentang hadis Zuhri tu ramai lagi orang lain. Bahkan dia ni orang tak kuat mana ni. Mengikut Hafiz dalam Tahdhib, dia kata, dan Jawzjani dalam dia ambil daripada Imam Ahmad. Ahmad kata munkarul hadis jiddan. Dia ni munkarul hadis jiddan, mana dia bukan perawi yang sahih. Ibnu Abi Khaitamah meriwayatkan daripada Ibnu Ma'in
Dia kata dhaiful hadis dia ni. Abu Zur'ah kata al-ahadith allati yarwiha manakir. Hadis-hadis yang diriwayatkannya mungkar. Dia. Abu Hatim dan Nasa'i berkata laisa bil qawi. Abu Daud berkata di dalam hadisnya ada nakarah. Itulah beberapa pendapat. Bapa Imam Muslim mari cuba kita perhati. Ha ni nak ayat dah kita mengaji Muslim ni. Tengok benda seni Imam Muslim. Kalau kita tidak buat tajuk sini mengikut supah dalam kitab ni, supah Imam Nawawi buat, maka tak berapa sedap sikit kalau nak mengikut kaedah Imam Muslim. Puasa tak berapa sedap sikit. Walaupun kalau kita tengok dari sudut lain tak apa, boleh tak apalah, kita boleh selesai juga. Tapi kalau nak tengok dari sudut tu saja tak kena. Sebab apa? Biasanya Imam Muslim dia mari kalau ada perawi hak kurang kemah, dia mari di hujung bab. Munasabah kalau di sini kalau mengikut kitab ni dia buat hak ni hadis ni lepas hadis ni bab bai'it ta'am mith. Sedangkan di tempat lain dia mari seorang-seorang kan. Sini ni bab apa dia mari dua orang. Amar bin Al-Harith, lepas tu dia kata dan selain mereka berdua. Dia takut orang komen lah tu. Dia takut orang akan kata gua ni mari orang tak kuat ni. Tidakkah syarat Muslim ni tinggi, kena orang kuat, perawi kuat. Dia hak ni orang panggil perawi Muslim, ya Imam Muslim ambil daripada dia tu maqrunan bi ghairihi. Tu dia. Ni lah lagu ni. Ini perawi Muslim juga, tetapi bukan perawi Muslim asalatan, tidak. Tetapi perawi yang maqrunan bi ghairihi. Ya, akhadha minhu Muslim maqrunan bi ghairihi. Imam Muslim ambil daripada dia tu dengan kapuh dengan orang lain. Letak sekali dengan orang lain, bukan dia seorang saja, tidak. Dia ada banyak perekat perawi Muslim ni pun. Ada Muslim ambil daripada dia saja. Bukan langsung, memang Imam Muslim tak ambil secara langsung, tak kira lah dia peringkat dalam sanad dia tu. Mana-mana peringkat pun tak kira lah. Imam Muslim kalau ambil daripada seorang tu, ada orang tu orang kuat. Kalau orang tak kuat, biasanya dia akan gandingkan kapuh dengan hak lain supaya sini. Dan dia letak di hujung bab. Itu kaedah dia. Seterusnya apa dia lagi? Kita pergi kepada akhir lah. Masalah Ibnu Abbas rujuk, Ibnu Umar rujuk ke apa tu kita sudah jelas dah, tak apalah. Demo tu baru ni cerita lain. Cerita lain yang maknanya tukar ni tak apa. Kau tak ayat lagi hak tu? Tak ayat lagi Ibnu Abbas tu. Apa maksud sebenarnya di sebalik dia ayat tu? Kalau lagu tu tak ada lah. Sebab apa ada hak lain lagi? Semula lah insya-Allah kita sambung semula lah.